Saya menteri petai bang. RM1 bang. RM1? Ni, tu. Petai, weh banyak weh, sedap weh. Jom kita berhenti. Adik dia suruh berhenti. Saya belilah dalam 30 ikat ni. Lepas tu saya jual balik kat sini boleh? Banyak ni. Boleh eh? Tapi banyak ni. Saya jual balik kat sini. Boleh je. Tapi ikut harga saya, boleh? Saya bayar akak harga normal. Tapi hari ni saja saya jual harga saya. Akak selalu kat sini ke kak? Jual petai? Selain daripada petai? Kalau ada musim lam lain kan. Ulam lain. Berapa akak nak? Nak dua. RM2. Hari ni je. Hari ni je. Hari ni je. Sebab dia mendung. Saya risau tukar gelap petai ni. Cukup. Saya jual. Okey. Dua papan harga tak normal, satu papan je harga normal. Satu papan je. Ya Allah, macam mana ni? Tak, kalau abang beli dua ni RM2. Jap, saya bawa plastik. Ke abang nak pegang macam ni je? Okey. Okey, terima kasih okey. RM2. Kalau tak boleh 20. Mungkin ada orang tak suka harga murah. Awak tak tahu yang ni tahun lepas punya petai. Saya dari Sabah nampak kan? Dari Sabah? Ya. Sampai Sabah nanti bulan 4 kot. Lambat tawau. Tawau. Okey. Sampai. Alright. Mantap. Orang Tawau kita sampai. Okey, terima kasih. Alright. Aku letakkan terus. RM2 kak? Hari ni je. Sebab hujan kak. Sebab saya nak cepat. Nak cepat balik. Terima kasih ya. Betul ke RM2? Betul. Satu papan RM1. Mau turun duit dari langit. Okey, saya jual Okey. Amin. Yang turun bagaikan mutiara. Ya, saya jual petai. Berapa banyak ni? Dua. Ini kita ada subsidi petai. Subsidi petai. Bye. Okey. Abang orang pertama tahun 2026 dapat subsidi daripada saya. Okey. Subsidi? Saya menteri petai bang. Kalau nak kata menteri pertanian kang salah. Terima kasih bang. Baik. Okey, Nur Wahida Kak. Okey Baik, terima kasih bagi saya kerja kat sini. Kebetulan saya lalu lah. Okey, jaga mak elok-elok Niaga lepas ni elok-elok jangan jual RM1 pula. Adik ni kita bagi asing. Nah. Ini duit sekolah pakai minggu depan. Okey, sebab awak dah tolong mak. Okey? Ya, sama-sama.